naik bus shuttle untuk pergi ke gate C2. Headphone blanket orang selimut. Oh, lepas sekali sedap belanja. Sedap belanja ni. Tujuh 87 Dreamliner. masuk India. Nampak ada daratan India.
B19 connecting flight transfer daripada Etihad kita naik Saudi Arabia ke Jeddah. Etihad Kuala Lumpur Abu Dhabi, kemudian daripada Abu Dhabi ke Jeddah Saudi Arabia. Beriran dah kita. داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائيا. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل ثم ثبته على الأنف والفم. Baru lepas berbuka puasa, kira-kira 10-11 minit yang lalu, iftar di atas kapal terbang. Dia bagi makanan siap, minuman, tapi makanan ringan je lah. Sekejap lagi kita nak landing, dalam 4 minit lagi kita landing. Kita akan landing di airport Jeddah lebih kurang 4 minit lagi, insyaAllah. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل Nak solat subuh. Ramai orang solat subuh. Hari ni 15 hari bulan di Mekah Al-Mukarramah.
selepas solat subuh 15 hari bulan 5 hari bulan April. Ni Safwa Hotel. Safwa Hotel. Belakang menara jam. Oh, banyak. Nak pergi solat Jumaat. Solat Jumaat. Solat Jumaat di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Terus solat sini pula penuh depan. Tengok kan 10 akhir Ramadan ni memang penuh mengalahkan musim haji. Dekat Hotel Mira. Dekat Hotel Mira. Kita kunci kat 40 tahun tak pernah menjadi tenaga. Nanti betul-betul lepas dia cakap kan. Orang tunggu buka puasa di taman. Yang pasal banyak-banyak yang lepas solat hotel di sini kan. Yang lepas kuning merah. Oh sini. Dia pasal sebagai itu alternatif di ke haram. Ha? Alternatif di ke haram. So terowongan tu kan tak boleh jalan kaki. Bahaya. So tu lah alternatif dekat sini. Tu lah stesen baru tu, stesen besar tu. Head southwest. Then Baba ada ketik utu bang. keep left. Ya ada tak? Ada. Esok ni ada esok jadi kita panggil lagi pagi. InsyaAllah. 600 InsyaAllah. meters. Take the exit on the right. Kita mikat last. Kita mikat. Tak Naim lah. Tak naik. Tak Naim terdekat. Ikut kan? Tak. Buat ramai senang. Sedap. Dari sini lah. Sini je ni aja. Kita naik bas. Dari sini je ni lah senang. Kolek sikit. Kita dah beli dalam baru bayar 4 rial. Bersambung tu pas tu. 4 rial bersambung. Macam tram. Hah, otak kita kali ni. Baik, nak lagi. Tu dia. InsyaAllah, amin. Oh, tu dia. Ni. Tak, tak. Bosan tak? Beratur. Line. Satu line. Satu line. Yalah. Coklat, coklat dan nasi, kita bagi dia coklat dan juga nasi.
Sila untuk 300 orang boleh dapat. Alhamdulillah. 20 asing tu dah buat ya? Kita buat sabil, infak bersedekah. Satu baris. Baris Pak, satu line Bu. Sekarang kita ronda-ronda kota Makkah Al-Mukarramah. Kita nak pergi ke Al-Kakiyah, Pasar Al-Kakiyah. Di situ pasar borong dengan cerita barang murah-murah. Dengan menaiki taksi Makkah. Dengan kawan kita ni Ustaz Zaidi dan Tauke Rosli, sama-sama jalan-jalan buang masa menunggu berbuka. Bila jauh sikit dari kawasan Al-Haram, jalan agak lengan. Tapi kalau kawasan Al-Haram tu memang crowded, jam. Bukit-bukit batu. Suasana kota Mekah pada petang ini 8 hari bulan April. Sedang menunggu keputusan sama ada besok jadi raya ke tidak, 9 hari bulan April. Kalau jadi 9 hari bulan April, maka bermakna kita raya sehari lebih awal berbanding Malaysia. Ini sama. Best highway dia, bukit tu nampak tu. Clock Tower Gua Hira area ni. Gua Hira area mana? Jabal Nur. Area ni kan? Gua Hira di mana? Gua Hira. Ya, Depan in front. mountain. Oh, Jabal Nur. Ya. Jabal Nur. Ya. Lamba dia. Aduh. Inilah suasana di pasar borong, pasar Al-Kakiyah. Beli ke apa? Emas, jam. Pasar Al-Kakiyah di Mekah. Di, cari coklat di. Coklat. Coklat.
All bersinar gambar tu. Beli coklat 2-3 kilo. Demo berapa kali cukur dah? Ha? Berapa kali cukur dah dia tubuh dah rambut. Ha? Mana? Okey. Minyak wangi saja. Oh, buku semua ada ni. Oh, ni dia. Kedai pewangi bukur out semua ada. RM20 sekilo coklat campur-campur. Pilih murah sama mahal. Jual 30 tapi diskon lagi ya. Berapa bagi? Halal 25 sekilo. Tadi cakap 20. Halal 20 no problem. Okey. Special diskon lagi. Okey, kasih 40. Apa 40 rial 2 kilo. 2 kilo okey. $130 sama 25 155 152 dengan 155. 150. Oh, makin naik. 130 dengan campur lagi 55 50 lah. kurang 6 rial. Oh, 6 rial. Panda. Kelah dia yang bawa anda. Kembali berapa? 50. Pelik lah pokok arak ni. Kita dia cacah saja pun pakat mari tepus ke sana guna lalu. Kasar pokok orang spesies ni. Kita duk saja-saja duk dia cakur dia kita tepus. Nak kena luku. Ini di Al-Kakiyah Mekah. Pasal macam-macam ada. Kena tawar sampai separuh baru sedap. Letak harga gila-gila. 80 dia letak tawar-tawar dapat 40. Oh, parut ni sia. Asal pun di kedai lagi parut kali ni trade ni. Pasar Al-Kakiyah Mekah Al-Mukarramah. Flat tunggu, kedai tutup sekejap, urus niaga diberhentikan sekejap, ditangguh sekejap sebab menghormati waktu solat asar. Solat asar hari ini 8 bulan April 2024 di lokasi di Al-Kakiyah Wholesale Market di Mekah Al-Mukarramah. Karim. Clock Tower. Clock Tower. Mau buka yang mau di situ. Buka ambil. Duduk dia tak apa, duduk dia. Orang nak ambil. Duduk dia. Sabil.
Sabilillah. Jangan malu, jangan segan bu, ambil aja. Kurma kering. Lazat enak dari Makkah. Alhamdulillah. Dia setepak, tak apa, jangan lalu. Biar dia gerak, dia setepak. Dia setepak tu boleh. Tak payah gerak, nak. Datang. Ha? Datang. Datang. Datang كلهم ثلاثة ويجوا ثلاثة. نبيل. لا تصور يا عمي لا تصور. Inilah keadaan cahaya yang keluar di Clock Tower malam Aidilfitri. Dia memancar cahaya, dia macam apa ni? Ray. Cahaya yang dikeluarkan dari Clock Tower Mekah Al-Mukarramah malam Aidilfitri hanya dibuka pada malam raya sahaja. Malam Aidilfitri di Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita tengok di Clock Tower tu dia keluarkan cahaya star, bintang, ray, macam laser ray kat situ. Sangat menarik. Komel hotel. Dan orang baru pulang solat maghrib, solat isyak dah lagi ni. Di hadapan saya ni Hotel Meridian. Hotel Meridian. Kita tengok cahaya ray daripada Clock Tower. Laser ray situ. Dia hanya pasang, dia hanya buka. Dia buka lampu ray ni bergerak tu hanya pada malam raya sahaja. Hari lain dia tak buka. Malang Raja. Allah
kubah hijau Masjid Nabawi. Di bawah kubah hijau makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Plan nak naik basikal nak round kota Madinah, tapi rasanya kena ke IV dululah, sebabnya masa tak berapa mengizinkan. Depan tu hotel Movenpick. Hotel kita dekat sini. Hotel kita dekat depan ni Al-Andalus Palace Plus. Masjid Quba 11 April hari Khamis. Alhamdulillah. Bagi kereta golf ni, dia berulang alik daripada Masjid Quba ke Al-Haram, itu Masjid Nabawi. Bila penuh boleh jalan. Satu kepala 10 rial sehala. Jadi tak perlu naik teksi lah. Tak perlu naik teksi, jalan per jam. Untuk bagi ni dia ada laluan khas dia sekarang ni. Kalau jalan kaki dalam 3-4 km juga. Ulang alik daripada Masjid Quba sampai Masjid Nabawi, satu kepala 10 rial sehala. Laluan kita bagi ni, bagi elektrik car ni, dia ada laluan khusus yang tidak melibatkan jalan raya. Laluan ni sepanjang hampir 4 km. Boleh jalan kaki kalau larat. Kalau tak larat boleh naik kereta bagi 10 rial sehala antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Tengok dia pasang penghalang besi ceracak tajam, tak nak kereta lawan arus masuk. Ini masjid, itu Masjid Nabawi. Dekat sini stesen bagi. Dekat sini depan ni stesen bagi. RM10 sehala antara Masjid Nabawi ni ke Masjid Quba. RM10 sehala seorang. Ni Masjid Nabawi. Depan tu yang kubah putih tu Masjid Saidina Ali. Di tepi tu Masjid Abu Bakar. Dan kita nampak dekat tu adalah Masjid Ramamah. Dan depan ni adalah stesen kereta bagi ke Masjid Quba. Pagi ni kita sarapan dengan kebab. Tu dia. Satu RM10.
Azhar lagi ni sila maya kayo. Ada sunod. Bukan lagi sudah marah sila. Ada marah sila. Pero orang di sini ada orang sunod. Depan ni ada jual untuk sarapan 10 rial satu kebab.